Apa ada dinding macam ni? Baik, mengaku cepat. Yang ni you all boleh bersihkan dengan tembak-tembak je. Tembak-tembak sikit. Nanti kita gosok-gosok manja sikit. Kita beranja-anja. Betul ke Kak Ferry? Sebenarnya benda ni boleh hilang dengan sabun badang. Tengok Kak Ferry bilas. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Kak Ferry naik atas lagi dan gosok manja. Tengok Kak Ferry lalu. Gosok-gosok ni guna bros yang biasa je, still boleh bersih. Tengok Kak Ferry bilas. Boleh kurang sikit, nampak? Nampak tak? Beza banyak sebenarnya kalau you biarkan lagi lama. Mungkin 1 minit ni tak sampai 1 minit kan? Biarkan lagi lama, dia boleh result dia lagi bersih. Tengok tadi kan, yang berlumut tebal kita bilas. Ya ampun. Kak Ferry tarik, kita tengok beza dia. Nampak tak beza dia? Yang ni dengan yang ni. Ini dengan tembak menggunakan sabun badang karat. Tembak manja-manja je guys. So, siapa ada masalah lumut macam ni, add to cart sekarang, beli sekarang, memang bersih. Macam baru. Memang function.